Ibu tiada, tapi anak kambing ni masih boleh hidup. Ini caranya. Anak kambing ni kematian ibunya. Jadi penyusuan perlu dibantu untuk elakkan dia mati kekurangan nutrisi. Dalam 24 jam pertama, kolostrum sangat penting sebab ia mengandungi antibodi untuk kuatkan sistem imun anak kambing. Kalau kolostrum ibu tiada, boleh guna kolostrum gantian atau susu kambing berkualiti dan beri menggunakan botol khas seperti dalam video ni. Penyusuan perlu dibuat 3 hingga 4 kali sehari dalam kuantiti kecil tapi kerap supaya sistem pencernaan anak kambing tak terkejut. Pastikan susu suhu suam, bukan panas atau sejuk, dan botol sentiasa bersih untuk elakkan jangkitan bakteria. Anak kambing juga perlu ditempatkan di kawasan kering, suam dan bebas angin kerana anak tanpa ibu lebih mudah stres dan jatuh sakit. Dengan penjagaan yang betul, anak kambing tanpa ibu masih boleh membesar sihat dan kuat.